Kehadiran tidak terkawal serangga ini didakwa bermula sejak sebulan lalu. Akibatnya, pendapatan peniaga merosot. Lebih 1,000 penduduk dan peniaga sekitar Simpang Beko di Jasin, Melaka bagaikan diserang lalat sejak 4 tahun lalu. Namun keadaan menjadi semakin parah sejak 4 minggu kebelakangan ini sehingga menjejaskan rutin harian penduduk. Kehadiran lalat dalam jumlah yang banyak dipercayai berpunca daripada sebuah ladang ternakan ayam berhampiran kampung tersebut sekaligus menimbulkan gangguan khususnya kepada peniaga makanan. Rata-rata peniaga bimbang jika keadaan itu berterusan. Mereka terpaksa menutup operasi kedai makan buat sementara waktu sehingga isu lalat itu selesai. Menurut salah seorang peniaga di situ, meskipun meja dan lantai sering dicuci menggunakan cecair pembasmi lalat, namun langkah tersebut tidak mampu menghalang lalat daripada hinggap pada bekas makanan walaupun telah ditutup rapat. Ada yang mendakwa masalah lalat memang berlaku secara bermusim, namun musim kali ini adalah yang paling teruk dan dipenuhi lalat dan bising seperti sarang tebuan. Apa yang jelas, para peniaga turut menanggung kerugian apabila perlu menggantikan air atau lauk pelanggan yang telah dihidangkan tetapi dimasuki lalat. Susulan dari keluhan dan aduan rakyat itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh telah meninjau ke lokasi didakwa punca masalah lalat tersebut. Berikut adalah rakaman video terjahan dan pemeriksaan yang telah dijalankan. Lagi satu, kalau musim lalat ni pun macam pelanggan agak kurang lah sebab orang kurang selesa kan. Orang kurang selesa nak makan kat kedai. Saya tak nak ganggu you punya bisnes. The moment you ganggu saya punya rakyat, sorry to say, saya kena ganggu you punya bisnes. Sebab apa? Rakyat saya lagi penting daripada you punya bisnes. Pagi ni kita nak ke Simpang Beko ni sebab apa? Kita nak terjar yang dikatakan banyak itu aduan lalat kan. Ini dia kata berpunca daripada satu ladang ternakan ayam tu. Jadi pagi ni biar dia tahu kerja kita nak masuk dalam, nak terjah dia tanpa siapa pun beritahu. Dia pun tak tahu dalam tu, kita nak pergi masuk dalam tu. Kalau betul lah memang punca dari situ dan juga memang kotor, kau tengok apa aku buat nanti. Jangan main-main dengan aku. Mana dia punya ni, tokek? Misalnya, nak bagi Ini hari saya mau masuk dalam, kita mau bawa semua agensi. Saya nak tengok. Sebab itu saya difahamkan bulan 4 kita sudah compound you. Kan, itu pun pasal isu lalat. Tapi tak ada perubahan. Orang kampung sudah marah, semua dah jadi begini. Jadi hari ni kita pergi lagi. Sebab apa? Kita sudah bagi muka dekat you bulan 4, bulan 5, bulan 6 pun masuk bulan 7. Tak ada perubahan Dr. Melaini. Kita tarik lesen, kita seal dulu. Sampai you selesaikan masalah kat sini, tak ada lalat, orang kampung saya happy, baru kita buka. You jangan tipu saya. Kalau saya tipu, saya tarik langsung, you tak boleh berniaga sini. Kita tak nak ganggu you punya bisnes. Memang saya tak nak ganggu. Sebab dia win-win situation lah. Kan? Tapi makin teruk. Sini dia, you tengok lalat berapa banyak. You tak pergi lagi itu kedai makan, you sudah pergi kedai makan. Itu kedai makan, orang berniaga, rugi orang tak datang, lalat penuh. Buka semua kipas. Saya nak tengok. You buka semua kipas. You check semua kipas function tak? Reban baru. Ni, berapa banyak reban baru? Seal semua. Sampai kan dapat KN baru kerja ni. 16 reban untuk 12 orang, you rasa cukup ke? Sebab bila satu reban you mau harvest, everybody pergi tangkap ini ayam, tak ada siapa pergi handle ini tahi. Jadi tahi sudah lama makin banyak. Itu sebab bau banyak besar tau. Minta hire lebih ramai orang. You duduk sini, you tak ada bau ke bos? Ada bau kan? No. Common sense mah. Saya tak nak ganggu you punya bisnes. The moment you ganggu saya punya rakyat, sorry to say, saya kena ganggu you punya bisnes. Sebab apa? Rakyat saya lagi penting daripada you punya bisnes. Apa? Saya mau pergi. Jauh pun 10 km pun saya jalan. Jangan risau. Saya mau tengok. You tengok ini kolam pertama kan? Itu kolam kedua kan? You rasa sama tak air dia? Tak sama lah. Itu hijau sama hijau mah. Air dia sama. Maksudnya you punya tak function. You better check. Lepas tak lepas kolam ni. Saya tengok pun saya tahu. Tak lepas. Sedimentation punya ni, you nak tengok sama ada dia lepas tak lepas, dia function tak function. Kolam pertama kotor.
Kolam kedua patut lebih bersih daripada kolam pertama. That's how we do. Kalau kolam pertama kotor, kolam kedua lagi kotor dari kolam pertama, it's fail. I'm so sorry. I akan tutup semua. Tapi kita ada syarat. You boleh apply balik you punya lesen. It's okay. I can give you fast track punya kelulusan. But you need to comply. Our syarat. Pertama, you kena bersihkan balik semua. Sampai lalat punya isu tak ada. Yang kedua, your manpower. Your manpower sekarang ni, daripada 16 reban, you got only 12 pekerja saja. By SOP, 1 reban, 1 pekerja. That's minimum. Sedimentation pond you mesti selesaikan. Yang keempat, apply dia punya reban ayam yang baru tu. Saya anggap tu reban ayam haram tau. Yang terakhir sekali ni, you punya pond ni. 1 dan 2. It's not about you make a pond. Tapi kita kena pastikan you punya kolam tu function. Kalau kolam you tak function macam saya kata Jeremy, ini kolam timbul buat tanah wakaf saja. Kepentingan saya to protect my people first before your business. Okay? Alright. You compile 5 syarat tu dan kita buat mesyuarat khas untuk luluskan tu. Selamat tengah hari sahabat Abdiman. Hari ni Kak Asu nak kongsi petua menghalang lalat datang dekat meja makan kita ya. Kak Asu dah cuba 1 bulan ni sahabat. Baru Kak Asu kongsi petua ni Kak Asu dapat daripada rakan baik Kak Asu. Dia bagi tahu Kak Asu petua dia 1 cawan kecil sempu, 1 cawan kecil minyak zaitun, 1 cawan kecil cuka. Ni maka dapatlah sebegini rupa. Ya, Kak Asu dah cuba buat sebulan lebih sahabat. Kak Asu letak atas meja makan Kak Asu. Alhamdulillah sahabat. Ada lalak seekor tu orang panggil lalak sihir tu. Kalau tidak kan, bila ada ikan masin ke apa atas meja makan kita, lalak datang. Jadi bila Kak Asu aman ni sahabat dah sebulan lebih, tak serabut dengan lalak dah sahabat. Ya, ni Kak Asu kongsi ni sahabat. Kak Asu dah cuba sebulan lebih dah Kak Asu, baru Kak Asu nak kongsi. Ya, ini 3 bahan ni boleh kita menghalang lalak di meja makan kita. Lepas tu serangga macam semut kau ada masuk ni. Masa hari raya tu hari cucu Kak Asu datang, dia nak Kak Asu buat kuih. Bukan sahabat, bila dia sebati dia jadi macam gini sahabat, macam kuih kepala santan. Tu sempu dengan cuka dekat bawah agaknya. Sahabat, tak ada lalak. Itulah Kak Asu nak kongsi. InsyaAllah menjadi.